Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MT Hani daripada Home Cawangan Kubang Kerian. Okey, pada hari ini saya akan mengajar kaedah penceraian nombor. Jadi kaedah penceraian nombor ini terdapat di dalam modul ABD iaitu Asas Bijak Darab. Okey, sebagai contoh 12 darab 34. Apakah yang dimaksudkan dengan penceraian nombor adalah kita ceraikan nombor di atas dan juga nombor di bawah. Kita pecahkan dia kepada 4. Okey. Kita pergi kepada nombor di atas dulu iaitu 12. Kita ceraikan dia menjadi 10 dan 2. Jadi 10 dan 2 kita tulis. Kemudian darabkan dengan nombor di bawah iaitu 34. Kita ceraikan dia kepada 30 dan 4 secara selang-seli. Okey, jadi kita susun di bawah mengikut susunan nombor tersebut. Yang pertama, 10 darab 30 akan menjadi 300. 10 darab 4, 40. 2 darab 30, 60. 2 darab 4 adalah 8. Kemudian kita tambahkan keempat-empat nombor tersebut yang akan menjadi 408. Okey, sekian. Terima kasih.